Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa wujud individu tertentu daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang cuba menghalang Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM daripada membawa isu penipuan dokumen 7 pemain kacukan Harimau Malaya ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Menurut baginda, arahan itu didakwa disampaikan kepada Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Muhammad Amin bagi mengelakkan kes berkenaan dibawa ke peringkat lebih tinggi. TMJ menegaskan percubaan menghalang usaha mendapatkan keadilan itu adalah tindakan yang tidak wajar dan boleh menjejaskan kepentingan bola sepak negara. Katanya dalam sesi wawancara TMJ bersama penyokong JDT di Johor Bahru siang tadi 10 Disember. Lebih mengejutkan, baginda mendedahkan wujud tekanan yang cuba menghalang FAM daripada meneruskan tuntutan ke atas CAS meskipun isu tersebut membabitkan maruah serta hak skuad kebangsaan. Terdahulu media melaporkan FAM kini berada di persimpangan penting selepas CAS mengesahkan menerima rayuan mereka terhadap FIFA difailkan kemarin 8 Disember. Boleh, tetapi dia juga tak nak kita pergi ke KAS. Dia tak nak kita pergi ke KAS. Saya tak tahu, tapi dia memang tak nak kita pergi ke KAS kerana dia sendiri cakap kepada awak punya bekas presiden jangan pergi ke KAS. Saya tak tahu dia takut ke tak, tapi dia cakap kepada Tan Sri Hamidin, jangan, kalau boleh benda ni jangan bawa ke KAS. Sebab pada pendapat saya personally, kalau kita laju, dia tak pergi. Awak boleh tanya Tan Sri Hamidin sendiri, ada pihak daripada FIFA cakap kepada dia, jangan bawa benda ni pergi ke KAS. Sangat aneh. Saya pun tak tahu kenapa dia orang cakap jangan pergi ke KAS. Pada pendapat saya personally, kalau kita laju, Tapi dia ada juga ugut, dia akan gantung, kalau nak pergi ke KAS, dia akan buat benda yang lebih teruk lah. dia tegas. Betul. Betul. Ya, kita akan pergi. Kita akan pergi. Kalah menang, Allahualam. That's why dia takut evidence yang kita ada mungkin. Mungkin. Kita tak tahu mungkin. Tetapi, That's why dia tak pergi. apa dia tak bagi kita pergi lah. Dia bukan tak bagi kita pergi, dia kata kalau boleh jangan pergi.